info yang saya dapat, banyak orang yang pernah melihat sosok Pontianak di sini. Ada yang memberitahu mereka pernah melihat sosok Pontianak. Inilah lokasi yang tempat saya sekarang. Terima kasih geng yang tadi geng. Tolong pansikat, tolong share dan tapping geng. Ini ada jalan geng. Semen dia ni. Sekarang kita nak pergi ke lokasi penjuru keempat. Okey, penjuru keempat ni. Penjuru keempat agak sunyi sikit lah. Tak macam dekat sini banyak lampu geng. Seram geng. Nampak dia punya akar kayu ni. Sama kita bang. Nang betul sama kita. Zaman kita dulu ni ada. Geng Saya lahir tahun 70-an geng. 70-an. Saya tak nak cakap tahun 7 berapa lah. Saya lahir daripada tahun 70-an geng. Korang tengoklah. Kau fikir sendiri, 70-an mana ada mainan macam ni geng? Tak ada geng. Kalau ada pun mainan tolak-tolak tin, tarik tin geng. Mainan tarik tu, tarik apa? Pelepah pinang tu. Siapa yang ada pernah main geng? Yang setara dengan aku geng, main pelepah pinang tu. Duduk kan tarik, seorang tukang tarik. Apa pula siabang, kami jalan-jalan main-main situ. Sorry. Suburan, nanti kan geng. Suburan kita akan pergi sana. Jauh lah, agak jauh pergi Suburan. Okay, geng, siapa yang ada dekat dalam ni sama-sama repost, sama-sama share dan sama-sama tapping. Cantik geng. Ya. Kolam ni cantik geng, ada lampu semua geng. Letak lampu. Waktu siang tak nampak lah macam ni geng, tak nampak cantik. Sebab tak ada lampu. Ambil gambar geng. Jom. Geng, kita nak ambil gambar geng. Saja. Apa pula ni? Ada bunyi ikan. Siapa yang ada dekat dalam ni tolong tapping geng. Sambil korang tengok live ni, sambil tu kita orang tapping geng. Lokasi yang diberi oleh Biber kami. Okay. Biasa pula tempatnya. Ya kapon kah geng? Kapon tengah duduk. Kacau lah asap tu. Itu putih agak pon ya. Golden Rose, thank you Ade. Pandai terpadam lampu kami. Ini bateri.
Dah nampak. Tadi dah nampak. Ni dah. Ni. Sedap, mungkin kayu boleh. Bukan karbon, kayu lah. Anggaplah kayu, geng. Terima kasih yang terpilih. Banyak ikan lah dekat sini, geng. Terdengar bunyi dia melompat. Okay, geng, saya bawa ke orang jalan-jalan, geng. Mungkin ada setengah orang tengah bosan, tengah boring duduk rumah, tak ada apa nak buat. Okey. Korang boleh lah tengok ni, geng. Saya bawa ke orang jalan-jalan. Ni satu, geng. Aku nak tanya, geng. Ada sesiapa tak yang tahu dekat sini, geng? Ada sesiapa yang tahu ke, geng? Apakah kegunaannya benda ni, geng? Ni, tiang ni. Apakah kegunaannya tiang ni, geng? Dia buat macam ni. Dia sambung pergi sana, geng. Dari ujung tu sampai sini, geng. Aku perhati dah lama ni, geng. Tapi tak tahu apa tujuan dia, geng. Dia buat macam tu. Korang tengok dia punya ujung sini. Ada sampai sana, geng. Dia sampai sini. Sampai tumbuh pokok ara. Sampai tumbuh pokok ara, geng. Apakah tujuan dia buat macam tu? Mana tempat tu? Taman Perpaduan. Taman Perpaduan. Yang kita nak lokasi yang orang yang kena, yang dicari hari tu, dijumpai meninggal dunia, di sana, geng. Tu dekat hutan tu, geng. Nanti kita pergi sana, geng. Nanti kita naik sana, geng. Tu hutan atas tu. Korang ada dengar tak cerita orang tua meninggal, yang hilang dijumpai meninggal dunia, geng? Di atas tu. Sekejap kita pergi sini dulu, geng. Kita tengok-tengok sini. Ada orang tak atas? Terima kasih yang dah ada dalam live. Tak ada apa dekat sini, geng. Tak ada apa. Kapan pun tak nak muncul. Keras betul buah ni, keras, geng. Kita dah sampai dekat sini, geng. Kita akan senyap sebentar, geng. Kita akan tengok. Ini adalah lokasi penjuru yang ketiga, geng. Lokasi ini pernah mereka menjumpai mayat seseorang. Mula-mula orang tu hilang. Cari punya cari, tak jumpa. Sekali jumpa, hanya dah tak bernyawa, geng. Dah tak bernyawa. Lokasi dia adalah kat sini, geng. Datang lagi bau bunga cempaka, geng. Datang lagi bau bunga cempaka. Malam Jumaat. Ya betul, malam Jumaat.
Kita tengok malam Jumaat ni geng. Orang kata malam Jumaat ni malam hantu. Malam banyak berbagai lah. Malam Jumaat ni malam berbagai acara geng. Malah orang mengasah ilmu pun Jumaat juga geng. Itu kepada yang mengasah ilmu. Yang kita tak ada ilmu ni, kita nak buat apa geng malam Jumaat? Tempat askar kan? Ya, tempat askar. Bau bunga cempaka ada lagi geng. Muncul lagi bau bunga cempaka. Hadir Dosri, thank you hadir. Jentera panas bosku. Terima kasih banyak yang dah hadir dalam live. Yang baru hadir tolong pansikat, tolong repost geng. Bantu-bantu sikit geng. Bau bunga cempaka geng. Bau bunga cempaka kuat geng. Di sini tepat lokasi ini, tepat betul-betul orang menyumpai mayat deh geng. Sinilah. Ada tikus besar. Ada tikus geng. Kalau kita uji nyali ke sini geng, macam mana geng? Okey tak geng? Uji nyali tempat ni geng, menggunakan CCTV. Okey tak geng? Kita uji nyali menggunakan CCTV geng, dalam keadaan gelap, tak berlampu geng. Kita nak tengok dia punya protes ke sini macam mana geng. Okey, kita akusat sini. Ini memang betul-betul lah tempat dia, tempat orang menjumpai mayat keluarga Mas hari itu yang hilang setelah dijumpai sudah tak bernyawa geng. Di sinilah lokasi dia geng. Sekejap sebelum kita mulakan uji nyali, kita tengok dulu sebelah tepi sini adakah tempat ni selamat atau tak geng. Kita nak tengok dulu geng. Kuat aura dekat sini geng. Aura dekat sini kuat. Seperti yang dikatakan geng, ni rumah ni geng, selalu ada gangguan. Ini kuasaan dia. Selalu ada gangguan rumah ni. Dan juga sini geng, sebelah sini.
Memang cun lah kita nak uji nyali dekat sini. Tengok kalau saya tutup lampu geng, agak gelap sikit geng. Saya tutup lampu. Gelap geng. Susah nak tengok, agak gelap. Kalau lampu tu tak ada geng, memang cantik depan ni geng. Pokok besar kelon, pokok besar. Pokok besar tu kan, pokok besar tu kan. Macam dah ada bunyi geng. Macam dah ada bunyi. Sekejap ya. Nanti korang tengok ni. Terbalik geng. Sorry geng, terbalik geng. Ayah, dunia terbalik geng. Nak tengok apa terbalik. Alamak. Kenapa dia pandai lari? Bukan selalu kita ikut jalan ni. Okey, saya akan alih sikit saya punya CCTV ya, biar nampak sebelah kanan. Okey. Okey dah. Aku tahu kalian ada di sini. Berikanlah pergerakan, tunjukkanlah diri kalian, pewujudkan dengan sejelas-jelasnya diri kalian. Jika benar kalian ada di sini. Aku bukan ingin berkawan dengan kalian. Aku hanya ingin melihat adakah benar kalian ada di sini. Wujudkanlah diri kalian dengan sewujud-wujudnya. Zahirkanlah diri kalian. Belakang kamek tadi belakang kamek situ pokok tu pokok
Di atas, dari bawah. Daun di bawah lah. Tak apa-apa. Tuh. Iya, apa putih ya? Yang diri ya. Oke, geng. Kita tengok lagi ya, Jawa. Dia dah mendekat, geng. Wih, bunyi apa ya, geng? Geng, bunyi apa ya, geng? Dekat, geng. Macam menyasu, geng. Macam bunyi asuk bernapas. Pokok on the right. Ini rasa melemang, geng. Situ. Yang sebenarnya. Adakah benar kalian ada di sini? Buktikan. Buktikan kehadiran kalian. Boleh tahan juga. Hadir kalian. Hadirkan diri kalian. Aku tahu kalian ada di sini. Situ fungsi. Sebelah situ kiri ya. Sebelah tu kiri. Kanan sebelah lagi. Tu kanan. Sebelah tu kanan kami. Kiri. Kami ada nampak juga ada seperti bayangan di sebelah kiri ya. Baru sekejap. Bayangan yang melimpas. Warna hitam. Belah tu. Kanan. Kiri. Ada yang melimpas di situ tadi. Dan nampak kepala dah kanan lah.
Macam terlalu terang lagi. Kami bagi slow lagi. Nak kami rasam seolah ada yang mengintai. Badan kami asa panas geng. Ada bunyi orang berjalan, geng. Ada bunyi orang berjalan. Bunyi orang pijak daun. Ayo, geng. Atas bumbung pondok ni. Korek lah. Hei! Geng, beliau nangis, geng. Sini kau. Sini kau. Geng, kau dengar kah bunyi nangis tadi, geng? Ni dekat tau.